Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Bila mana kita menceritakan fadilat ataupun kelebihan bulan Ramadan, di sana terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud apabila tibanya bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan yang durjana. Ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terbukanya pintu syurga tersebut adalah kerana ketaatan yang terlalu banyak dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu-pintu ibadah. Oleh kerana itulah jalan menuju ke syurga begitu mudah, kerana di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini amal-amal perbuatan kita mudah diterima olehnya. Adapun dituntut pintu neraka pula adalah disebabkan kurangnya orang-orang yang melakukan maksiat pada bulan tersebut. Manakala maksud dibelenggu syaitan pula adalah kerana bebasnya manusia daripada gangguan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan amalan kita di bulan yang mulia ini dan usaha meraih dan mencapai ketakwaan dan mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.